Berarak di celah pepohon ara, sayang merbak di pohon cemara. Awal bismillah pembuka bicara, salam diberi penuh makna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan salam Nadi Ilmu Amalan Membaca. Terima kasih di atas kesempatan yang diberikan. Sebelum saya meneruskan bicara, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Nur Hamizah Aqilah Aisyah binti Rusmadi, pelajar dari tingkatan 4 yang mengambil aliran Sains Tulen di Sekolah Menengah Kebangsaan Bacok dengan kod DEE 0039. Berdirinya saya di sini pada hari ini adalah untuk meresensikan sebuah buku yang bertajuk Sumpah Pulau Tawar. Buku yang ditulis oleh Zailiani Taslim ini adalah berdasarkan kisah sebenar dan ianya bukanlah rekaan semata-mata. Buku ini diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 1992 iaitu cetakan pertama. Edisi terbaru buku Sumpah Pulau Tawar ini iaitu cetakan kedua yang diterbitkan pada tahun 2009 masih boleh didapati di pasaran. Buku ini boleh dibeli di kedai buku yang berdekatan seperti SMO Bookstores dan kedai buku Banggul. Selain itu, ianya juga tersedia untuk pembelian secara dalam talian. Dalam zaman teknologi kini, semuanya di hujung jari. Tekan-tekan sahaja, buku ini tersedia dihantar ke rumah anda. Namun begitu, tiada perubahan yang ketara dari segi isi kandungan antara edisi lama dan baharu. Perbezaan utama hanyalah pada reka bentuk muka hadapan buku yang lebih menarik. Dengan harga RM15 sahaja, anda sudah boleh memiliki buku setebal 316 muka surat yang penuh dengan nilai sejarah dan pengajaran yang bermakna. Sekarang, mari saya terangkan sedikit mengenai isi kandungan buku ini. Sumpah Pulau Tawar mengisahkan perjuangan nasionalis Melayu Pahang dalam menentang penjajah Inggeris. Penentangan ini timbul apabila pihak Inggeris menguasai Dombong Emas di Sungai Panjang dan mereka cuba pula untuk mengusir Sultan Pahang secara halus. Para pejuang Melayu yang diketuai oleh Mak Kilau berusaha mempertahankan kedaulatan negara daripada ancaman kuasa asing. Namun, perjuangan mereka bukanlah mudah. Selain berhadapan dengan kuasa penjajah yang lebih kuat dan bersenjata moden, mereka juga harus menangani pengkhianatan daripada orang Melayu sendiri yang menjadi pembelot dan tali berut kepada Inggeris. Beberapa kali pejuang Melayu ini terpaksa berpindah dan berundur. Bukan kerana mengalah, tetapi untuk mengatur strategi. Akhirnya, mereka sebulat suara membuat keputusan untuk berkumpul di Kuala Ampur, Hulu Kelantan. Di situlah mereka mengatur gerakan dan terus berjuang untuk menyelamatkan bumi Pahang. Dalam peperangan ini, wujud sumpah yang harus ditepati menjadi simbol keberanian dan keazaman dalam mempertahankan hak bangsa dan tanah air. Sebagai seorang pelajar yang meminati subjek sejarah, saya tertarik dengan cara novel ini yang menghidupkan kembali perjuangan tokoh-tokoh Melayu secara realistik dan penuh emosi. Di samping itu juga, gaya penulisan Zailiani Taslim yang mendalam membolehkan saya menghayati semangat juang yang dipaparkan. Lebih daripada sekadar fiksyen, kisah ini mengingatkan saya mengenai kemerdekaan yang kita kecapi adalah hasil pengorbanan besar generasi terdahulu. Oleh itu, saya memilih buku ini untuk dikongsikan dalam resensi ini agar lebih ramai yang menghargai sejarah tanah air. Secara keseluruhannya,
Buku ini bukan sekadar bacaan biasa, tetapi syarat dengan pelbagai nilai perjuangan yang menyuntik semangat cinta akan negara. Semoga kita semua dapat mengambil inspirasi daripada kisah ini dan meneruskan legasi perjuangan mereka dengan semangat juang yang tinggi. Bulat suara kerana berbentung, bulat manusia kerana muafakat. Jangan jadi tali barut di gunung, nanti bangsa hidup melarat. Demikianlah resensi saya mengenai novel Sumpah Pulau Tawar. Semoga ianya dapat memberi inspirasi kepada kita semua. Saya sudahi dengan ucapan terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.